Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Saya Iris Khaira Christina dari Perpustakaan Sekolah Menengah Kebangsaan Bandar Baru Sintok. Hari ini kita akan lihat sendiri apa aktiviti yang dijalankan dan bertanyakan pelajar beberapa soalan. Jom kita lihat. Sama saya dengan Nur Aimi Damai Indonesia dari kelas 3 Bestari. Okey, saya nak tanya satu soalan. Macam mana untuk tarik minat pelajar datang ke perpustakaan? Actually ada banyak. Salah satunya macam sekarang yang tengah berlangsung adalah Lucky Book, iaitu buku bertuah. Jadi diorang akan tertarik untuk tahu apa yang hadiah yang akan dapat apabila dapat kad tahniah ataupun kad bertuah dalam buku-buku itu. Selain itu, kita ada pertandingan macam makeup, ada pertandingan cupcake yang merupakan dari perpustakaan yang buat, librarian yang akan handle semua benda tu. Jadi sebelum diorang masuk pertandingan tu, diorang kena isi ains, maksudnya diorang kena buat nilam dalam borang. Jadi diorang akan isi dulu masuk perpustakaan untuk cari buku-buku untuk isi nilam. Baiklah, terima kasih. Perkenalkan nama dan kelas. Nur Izara Aisyah, kelas 1A. Saya ada dua soalan. Apa perasaan Iza jadi orang pertama yang jumpa Lucky Book ni? Tak sangka dapat Lucky Book ni. Okey, happy je. Okey, soalan kedua. Aktiviti ni bagi Iza bermanfaat tak? Bermanfaat, boleh buat orang tu suka baca buku. Ya, terima kasih. Nama dan tingkatan? Zahri Zahmat, tingkatan 1 Cemerlang. Okey, saya ada beberapa soalan. Apa perasaan awak menang Lucky Book ni? Saya seronok. Okey. Pada pendapat awak, aktiviti ni bagi awak sesuai tak untuk pelajar macam awak dan bermanfaat tak? Pada pendapat saya, aktiviti ini sangat bermanfaat untuk tingkatan 1 seperti saya. Okay, baiklah, terima kasih. Boleh saya tahu nama dan tingkatan berapa? Okay, baik. Nama saya Adam Harid, saya pada kelas 4 Cemerlang. Okey, saya ada satu soalan. Apa manfaat pelajar daripada aktiviti Lucky Books ini? Okey, untuk manfaat mereka boleh kita lah boleh menarik minat mereka untuk membaca sekaligus meminjam buku dalam library, dan kita boleh menarik minat mereka untuk masuk ke dalam library. Dan benefit untuk kami boleh tingkatkan kehadiran dan pinjaman buku dalam library ni. Baiklah, terima kasih. Itulah perkongsian dan pendapat daripada beberapa pelajar selepas menjalankan aktiviti di Pusat Sumber. Kesimpulannya, aktiviti yang dijalankan di Pusat Sumber Al-Falah SMK Bandar Baru Sintok jelas memberikan impak yang positif kepada pelajar. Sekian daripada saya, Iris Khaira Christina, wartawan pelatih TV PSS Al-Falah.